Di sebalik kemeriahan dunia dakwah di media sosial yang sering dihiasi kata-kata nasihat, promosi kebajikan dan imej kesederhanaan yang suci, satu lagi kisah besar kini membuka sisi gelap yang lebih rumit dan tidak sedap didengar. Kes ini menjadi satu lagi cermin keras kepada masyarakat bahawa tidak semua yang bercakap tentang agama dan kebajikan di layar media sosial benar-benar berdiri di atas prinsip yang sama di dunia nyata. Apabila pengaruh, wang dan kepercayaan bercampur tanpa kawalan, yang lahir bukan lagi dakwah yang murni tetapi satu sistem yang berpotensi berubah menjadi mesin keuntungan peribadi. Seorang pendakwa bebas yang juga pempengaruh agama di TikTok telah ditahan reman selama 5 hari oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Negeri Sembilan bermula 22 April hingga 26 April 2026 selepas disyaki terlibat dalam penyelewengan dana sebuah NGO berjumlah kira-kira 12.3 juta ringgit. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Sarah Afiqah Zulkifli selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Seremban. Kes ini bukan sekadar isu salah guna wang tetapi turut menyentuh soal amanah, pengaruh agama serta bagaimana kepercayaan orang ramai boleh dijadikan alat untuk menggerakkan rangkaian keuangan yang kompleks di belakang tabir. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia membongkar satu lagi kes dana badan bukan kerajaan NGO bernilai jutaan ringgit disyaki diseleweng untuk kegunaan peribadi. Lelaki berusia dalam lingkungan 30-an itu dipercayai menggunakan kedudukannya sebagai pengerusi NGO berkenaan untuk menguasai sepenuhnya sistem keuangan organisasi tersebut. Dana yang sepatutnya dikumpulkan daripada sumbangan orang ramai untuk tujuan kebajikan, bantuan masyarakat dan aktiviti dakwah didakwa telah dialirkan secara berperingkat sejak sekitar September 2022 sehingga kini ke beberapa saluran tidak sepatutnya. Aliran wang itu dipercayai berpindah ke akaun peribadi serta 8 akaun syarikat miliknya yang aktif dalam bidang percetakan, penerbitan buku, pemasaran dan pengurusan duta produk atau influencer. Dalam masa yang sama, siasatan mendapati dia tidak bergerak bersendirian. Sebaliknya, dipercayai dibantu oleh individu dalaman NGO termasuk isterinya yang memegang jawatan bendahari serta seorang setiausaha organisasi yang didakwa memainkan peranan penting dalam meluluskan dan melancarkan transaksi kewangan tanpa pengetahuan ahli jawatan kuasa lain. Dalam perkembangan siasatan yang lebih menyeluruh, SPRM telah membekukan sebanyak 15 akaun bank yang dipercayai terlibat dengan jumlah keseluruhan dana dianggarkan sekitar 16.5 juta ringgit. Akaun tersebut melibatkan gabungan 3 akaun bank peribadi, 3 akaun bank NGO dan 9 akaun bank syarikat berkaitan. Pada masa sama, pihak berkuasa turut menyita pelbagai aset bernilai hampir 4 juta ringgit termasuk wang tunai RM158,731, RM102,893, $27,929 Singapura. Selain itu, turut dirampas ialah barangan kemas dan kepingan emas yang dianggarkan bernilai kira-kira 2 juta ringgit termasuk 51 emas kecil serta pelbagai barangan mewah seperti jam tangan berjenama, beg tangan eksklusif, cincin, rantai dan gelang tangan. Kesemua ini membentuk gambaran gaya hidup yang jauh berbeza daripada imej sederhana yang sering ditonjolkan di media sosial. Siasatan juga mendedahkan kaedah pergerakan dana yang didakwa tersusun dan berlapis. Dia dipercayai menyalahgunakan kedudukannya untuk meluluskan perbelanjaan tanpa sistem semak dan imbang yang ketat sebelum dana NGO dialirkan ke syarikat miliknya atas alasan urusan sah seperti percetakan bahan dakwah, penerbitan buku, pemasaran dan pengurusan influencer. Namun siasatan awal mendapati terdapat kemungkinan penggunaan invoice tidak tepat, invoice bertindih dan unsur markup harga yang membolehkan jumlah wang dikeluarkan melebihi nilai sebenar perkhidmatan. Wang yang diperoleh daripada mekanisme ini dipercayai kemudian dipusing semula ke akaun peribadi atau digunakan untuk membeli aset bernilai tinggi termasuk emas dan barangan mewah. Lebih mencurigakan, siasatan turut menemui petunjuk bahawa sebahagian dana ditukar kepada bentuk aset yang lebih sukar dikesan seperti emas fizikal dan simpanan mata wang asing. Penemuan 51 keping emas serta wang tunai dalam mata wang asing seperti Rial Arab Saudi
dan dolar Singapura menimbulkan persoalan sama ada wujud usaha untuk menyembunyikan kekayaan daripada sistem perbankan biasa. Dalam masa yang sama, struktur dalaman NGO tersebut didapati sangat tertumpu kepada individu terdekat apabila isterinya sebagai bendahari mempunyai akses penuh kepada kewangan organisasi, manakala setiausaha pula dipercayai membantu dalam urusan dokumentasi termasuk minit mesyuarat dan kelulusan perbelanjaan sekaligus mengukuhkan kawalan dalaman yang didakwa tidak telus. Di luar itu, peranannya sebagai pempengaruh TikTok turut menjadi fokus utama siasatan. Dia didapati aktif menggunakan platform tersebut untuk membina imej sebagai pendakwah yang dekat dengan masyarakat melalui kandungan agama, motivasi serta aktiviti kebajikan NGO sekaligus menarik kepercayaan dan sumbangan orang ramai. Dalam masa yang sama, dia juga giat mempromosikan produk perniagaan miliknya melalui siaran langsung dan video pendek termasuk buku agama, produk kesihatan serta barangan lain yang dijual melalui sistem dropship dan rangkaian stokis. Siasatan mendapati wujud pertindihan antara dana NGO dan operasi perniagaan apabila modal pusingan perniagaan dipercayai diambil daripada dana organisasi, manakala keuntungan jualan dialirkan terus ke akaun syarikat tanpa melalui akaun NGO sekaligus menimbulkan persoalan besar tentang sempadan antara dakwah, perniagaan dan kepentingan peribadi. Pada ketika ini, SPRM sedang menjalankan siasatan forensik kewangan dan digital secara menyeluruh termasuk analisis terhadap telefon bimbit, aplikasi komunikasi seperti WhatsApp serta rekod transaksi jualan di platform TikTok Shop. Semua ini bertujuan menjejak aliran sebenar wang, mengenal pasti individu yang terlibat serta membina gambaran lengkap bagaimana dana 12.3 juta ringgit itu bergerak dari tangan penderma sehingga ke rangkaian akaun dan aset. Dalam perkembangan siasatan, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, setakat ini seramai 15 saksi telah dirakam percakapan dan lebih kurang 14 hingga 15 lagi saksi dijangka akan dipanggil bagi membantu siasatan lanjut. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009 kerana disyaki menyalahgunakan jawatan atau kedudukan untuk kepentingan peribadi. Jika sabit kesalahan, individu terbabit boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun serta denda 5 kali ganda nilai suapan atau minimum RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi. Selain itu, siasatan turut dijalankan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 serta Seksyen 403 Kanun Kesesaan kerana disyaki menggunakan harta secara curang. Setakat ini, identiti penuh suspek masih belum didedahkan secara rasmi kerana proses siasatan masih berjalan dan pihak SPRM sedang meneliti keseluruhan transaksi kewangan yang terlibat. Pada 26 April 2026, reman suspek disambung selama 5 hari lagi sehingga 1 Mei bagi membantu siasatan selepas tempoh reman asal tamat. Perintah sambung reman itu dikeluarkan oleh Magistrate Nurul Sakinah Rosli selepas permohonan dibuat oleh pegawai SPRM Zainab Yahaya di Mahkamah Magistrate Seremban. Pengarah SPRM Negeri Sembilan Awang Kok Ahmad Taufik Putra Awang Ismail mengesahkan perkara tersebut. Terdahulu, suspek dibawa oleh pegawai dan anggota SPRM ke Kompleks Mahkamah Seremban dan tiba kira-kira pukul 10 pagi. Difahamkan suspek diwakili Peguam Datuk Abu Bakar Isa Rahmat serta Muhammad Baharudin Muhammad Arif daripada Tetuan Hafarizam Wan N. Aisyah Mubarak. Apakah benar pendakwah ini benar-benar melakukan seperti yang didakwa atau dia sebenarnya diperangkap oleh pihak tertentu yang masih belum dapat dipastikan pada peringkat ini kerana siasatan SPRM masih berjalan dan belum ada keputusan mahkamah yang menentukan kesahihan semua tuduhan tersebut. Apa yang pasti, kes ini tidak muncul secara tiba-tiba kerana siasatan SPRM lazimnya bermula daripada maklumat dan aduan yang diterima daripada pelbagai pihak sebelum dikembangkan melalui risikan, semakan dokumen serta analisis aliran kewangan. Oleh itu, segala dakwaan yang sedang disiasat masih berada pada tahap awal dan hanya mahkamah yang akan menentukan sama ada terdapat kesalahan sebenar atau sebaliknya selepas semua bukti dikemukakan dan dinilai secara sah di sisi undang-undang. Sekian.